Ramai orang masih tertanya-tanya, yang mana lebih baik? Sama ada beli emas fizikal terus ataupun withdraw emas daripada akaun emas GAP Public Gold. Untuk pengetahuan tuan-puan, di Public Gold kita ada dua cara untuk dapatkan emas. Cara pertama ialah kita simpan gram emas sikit-sikit melalui akaun emas GAP. Bila gram cukup, boleh withdraw menjadi emas fizikal macam ni. Sekarang pula, dah lebih mudah sebab tak perlu lagi tinggalkan baki walaupun 1 gram dalam akaun. Jadi, lagi cepat anda boleh pegang emas fizikal anda. Kedua, beli emas fizikal secara terus. Cara ini sesuai untuk yang dah ada bajet yang besar. Contohnya, nak beli terus item 10 dinar. Sebenarnya, kedua-dua cara ini sama baik sebab akhirnya anda tetap akan pegang emas fizikal juga. Kalau nak lebih konsisten dan fleksibel, saya sendiri lebih suka guna akaun emas GAP Public Gold. Jadi, tuan-puan jelas tak? Yang penting, mula simpan emas dahulu. Nak saya bantu mulakan simpanan emas? Kalau nak, boleh klik link di bio saya ataupun rujuk pin video di profil saya akan bantu tuan-puan sebaiknya.